Kumpulan warga emas terbabit selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA jam 6 petang tadi. Seorang daripada mangsa mendakwa mereka dipaksa meredah laluan berbahaya dengan berjalan kaki bagi mengelak dikesan pihak berkuasa Arab Saudi. Saya tak sangka tu saya kena redah gurun. Itu saya memang tak duga. Sebab mula-mula saya daripada Madinah tu nak ke Mekah tu, mula tu saya naik 4-wheel drive. Di antara saya berluka, semak, saya lalu. Lepas tu saya masuk pagar berkawat tu saya lalu. Lepas tu macam mana entah kami keluar, rezeki kami tak ada kot. Polis pun tangkap kami. Kita soal lah. Tapi ni dia bilang ni semua takdir. Ini takdir. Kena redha. Tawakal. Ini Allah dah programkan haji untuk kita. Ini nanti jadi, kita macam ni kita akan dapat pahala lebih lagi. So itulah dia punya satu orang, dia punya pengelola begini, dia punya penasihat agama dia lah. Mengulas isu sama, kerajaan Johor bersedia memberi bantuan diperlukan pihak berkuasa dalam menyelesaikan penipuan pakej haji yang dilapor berkaitan jemaah dan pengendali dari negeri itu. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid, dalam kenyataannya turut meluahkan rasa kesal kerana mangsa adalah warga emas dan memerlukan rawatan. Beliau turut menasihatkan pihak waris memberi sepenuh kepercayaan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan. Sementara itu, Jabatan Agama Islam Negeri Johor tidak pernah memberi tauliah kepada mana-mana individu untuk melakukan urusan berkaitan haji selain lembaga tabung haji. Pengarahnya Muhammad Nasri Mat Ali berkata, jika benar agamawan dipercayai ejen haji tempatan dikaitkan dengan kes terbabit, memperoleh tauliah mengajar daripada pihaknya atau Majlis Agama Islam Negeri